Okay, ini mesin vending dia ada masalah sold out. Dia akan naik soalan masalah macam ni lah. Dia ada masalah sold out, tapi ni memang betul-betul sold out lah. Ni sold out betul. Okay, biasanya masalahnya dekat row bawah ni lah. So sini dengan sini. Sebab tu kita tampal dengan tape. Salah satu contohnya sini lah kita letak. Okay. Ini bahagian dalam mesin lah yang kita tanda dengan color tip merah ni. Ini masalah sold out. Bila kita buat test memang jatuh, air jatuh, tapi tak boleh buat pembedian lah sebab dekat depan naik sold out. Jadi apa solusi yang kita boleh buat ialah kita cabut dia punya dispenser dulu lah. Okay, kita akan cabut dispenser dia. Dispenser dia ada di bahagian bawah ni. Okay, kita dah cabut dispenser. Okay, kita dah cabut bahagian dispenser. Kita akan cuba repair dulu macam mana. Bila dah jaya satu dispenser depan, kita akan masuklah ke dispenser yang tertentu. Itu sahaja.